Pernahkah anda tertanya-tanya mengapa semakin kuat anda menginginkan sesuatu, semakin jauh ia terasa? Anda telah melakukan segalanya. Anda membuat papan visi, mengulangi afirmasi setiap pagi, anda menulis hasrat anda 100 kali. Namun impian anda masih terasa seperti fata morgana di kejauhan. Anda melihat orang lain mencapai impian mereka dengan mudah dan anda mula mempersoalkan, apa yang saya buat salah? Kesilapan itu bukanlah pada usaha anda. Ia terletak pada salah faham yang sangat mendalam tentang cara realiti berfungsi. Anda telah diajar untuk meminta, untuk berharap, untuk menunggu. Tetapi bagaimana jika saya bagi tahu anda bahawa tindakan menginginkan itu sendiri adalah tenaga yang menolak apa yang anda mahukan? Ini adalah paradoks keinginan. Apabila anda berada dalam keadaan mahu, anda menghantar getaran yang sangat jelas ke medan kuantum, getaran kekurangan. Anda pada dasarnya memberitahu alam semesta, saya tidak mempunyai ini. Kerana jika anda sudah memilikinya, anda tidak akan menginginkannya. Anda hanya akan merasainya. Alam semesta dalam kebijaksanaannya yang tidak terhingga, tidak mendengar kata-kata anda. Ia merasakan frekuensi anda. Ia bertindak balas terhadap keadaan kewujudan anda. Jadi, apabila anda bergetar dengan kekurangan, alam semesta dengan patuh memberikan anda lebih banyak pengalaman kekurangan. Ini bukan hukuman. Ini adalah fizik. Hukum resonans menyatakan bahawa yang serupa menarik yang serupa. Frekuensi kekurangan anda hanya boleh menarik realiti yang sepadan dengan kekurangan itu. Jadi, bagaimana kita keluar dari perangkap ini? Bagaimana kita beralih dari meminta kepada menerima? Jawapannya terletak pada peralihan paling mendalam yang boleh anda lakukan, iaitu dari keinginan kepada penjelmaan. Anda mesti berhenti melihat alam semesta sebagai mesin layan diri kosmik di mana anda memasukkan permintaan dan berharap hasil yang betul akan keluar. Alam semesta bukanlah pelayan anda. Ia adalah cermin anda. Ia tidak memberikan apa yang anda minta. Ia mencerminkan siapa diri anda dengan ketepatan yang sempurna. Jika anda tidak suka pantulan yang anda lihat, anda tidak akan menjerit pada cermin untuk berubah. Anda mengubah diri anda. Inilah kunci kepada segala manifestasi. Untuk mengubah realiti luaran anda mesti terlebih dahulu mengubah keadaan dalaman anda. Anda mesti menjadi orang yang sudah memiliki, melakukan atau menjadi apa yang anda inginkan. Konsep ini yang diajar oleh ahli mistik hebat seperti Neville Goddard dipanggil mengambil perasaan hajat yang telah dipenuhi. Saya memanggilnya keadaan Tuhan atau keadaan pencipta. Ini adalah keadaan kewujudan di mana frekuensi dalaman anda tidak dapat dibezakan daripada realiti luaran yang anda inginkan. Anda tidak lagi berharap untuk kekayaan. Anda merasai kelimpahan. Anda tidak lagi mencari cinta. Anda menjadi penjelmaan cinta. Dalam keadaan ini, tiada pemisahan antara anda dan keinginan anda. Anda dan ia adalah satu. Mengapa ini begitu berkuasa? Kerana ia selari dengan cara alam semesta berfungsi pada tahap yang paling asas. Dalam fizik kuantum, kita tahu bahawa realiti wujud sebagai lautan kebarangkalian hingga tidak terhingga. Medan potensi tulen. Medan ini hanya runtuh menjadi satu realiti yang pasti apabila ia diperhatikan. Ini adalah kesan pemerhati yang terkenal. Tetapi siapakah pemerhati itu? Anda. Keadaan kesedaran anda, frekuensi anda adalah isyarat yang anda hantar ke medan kuantum, mengarahkannya tentang potensi mana yang perlu dijadikan realiti. Apabila anda berada dalam keadaan mahu, isyarat anda tidak koheren, ia bercampur. Sebahagian daripada anda inginkan hasil, tetapi sebahagian besar daripada anda sedar akan ketiadaannya. Isyarat yang bercampur ini mencipta realiti yang bercampur.
Tetapi apabila anda memasuki keadaan pencipta, isyarat anda menjadi koheren, jelas dan berkuasa. Anda menyiarkan frekuensi realiti yang telah siap dan medan kuantum tiada pilihan selain mencerminkannya kembali kepada anda. Jadi, mengapa begitu sukar untuk hanya merasa baik dan menjelmakan keinginan kita? Jawapannya terletak jauh di dalam sistem operasi minda kita. Ahli neuroscience memberitahu kita bahawa 90% daripada kehidupan kita dikendalikan oleh minda separa sedar, satu set program, tabiat dan kepercayaan yang kebanyakannya dipasang pada 7 tahun pertama kehidupan kita. Minda separa sedar anda tidak peduli dengan impian dan aspirasi anda. Misi utamanya adalah untuk memastikan anda selamat dengan mengekalkan keadaan biasa. Jika keadaan biasa anda dibina atas pengalaman, kekurangan, tiada perjuangan atau rasa tidak layak, itulah program yang akan terus dijalankannya. Tidak kira betapa kuatnya minda sedar, anda menginginkan sesuatu yang berbeza. Anda secara literal ketagih dengan emosi masa lalu anda. Identiti anda, tanggapan anda tentang siapa diri anda, terikat pada kenangan emosi ini. Oleh itu, apabila anda cuba merasakan perasaan kelimpahan, apabila anda telah hidup dalam kekurangan, seluruh sistem anda akan memberontak. Ia terasa asing, tidak jujur, malah berbahaya bagi badan anda. Minda anda akan berkata, siapa yang kamu cuba tipu? Lihat akaun bank kamu. Ingat semua kegagalan kamu. Ini mencipta keadaan yang saya panggil ketidakkoherenan, peperangan dalaman antara hasrat sedar anda dan program separa sedar anda. Dan dalam pertempuran ini, separa sedar hampir selalu menang. Ia seperti cuba menanam taman di atas asas konkrit. Anda tidak akan mengubah apa-apa sehingga anda memecahkan konkrit itu dan memprogram semula tanah minda separa sedar anda. Di sinilah kebijaksanaan kuno dan sains moden bertemu dengan indah. Kita perlu mencari jalan untuk memintas minda analitikal yang ragu-ragu dan menanamkan keadaan kewujudan yang baru terus ke dalam sistem operasi kita. Bagaimana kita boleh membuat anjakan kuantum ini dari identiti lama yang berakar pada masa lalu kepada identiti baru yang selaras dengan masa depan yang kita inginkan? Jawapannya adalah lebih mudah dan lebih dekat daripada yang anda fikirkan. Ia adalah nafas anda. Nafas adalah jambatan ajaib antara dunia sedar dan separa sedar. Ia adalah satu-satunya fungsi otonomi dalam badan yang boleh anda kawal secara sedar. Anda tidak perlu berfikir untuk bernafas, tetapi anda boleh memilih untuk mengubah coraknya pada bila-bila masa. Dalam tindakan mudah mengawal nafas ini terletak kunci untuk membuka kunci keadaan pencipta. Apabila anda mengubah cara anda bernafas, anda secara serta-merta mengubah fisiologi anda. Pernafasan yang perlahan dan dalam mengaktifkan sistem saraf parasimpatetik mengeluarkan anda dari mod survival lawan atau lari dan membawa anda ke dalam keadaan rehat, pemulihan dan kreativiti. Ia mewujudkan apa yang dipanggil oleh saintis di HeartMath Institute sebagai koheren jantung otak, di mana jantung dan otak anda bergetar dalam harmoni. Keadaan koheren ini adalah lebih daripada sekadar rasa tenang. Ia adalah keadaan biologi yang optimum untuk memprogram semula minda separa sedar. Apabila anda berada dalam keadaan koheren, gelombang otak anda beralih dari beta frekuensi tinggi, pemikiran, analytical, ke alfa dan theta frekuensi rendah. Dalam keadaan ini, pintu gerbang ke minda separa sedar terbuka luas. Anda menjadi lebih mudah menerima cadangan, sama seperti dalam keadaan hipnosis. Di sinilah kita boleh melakukan kerja sebenar. Kita boleh menggunakan nafas kita untuk membawa kita ke dalam keadaan penerimaan yang mendalam dan kemudian menanam benih identiti baru kita. Ini bukan tentang menipu diri sendiri,
Ini tentang menggunakan alat semula jadi badan anda untuk menyelaraskan tenaga anda dengan potensi kuantum yang sudah wujud. Fikirkan tentang kesan pemerhati. Medan kuantum mengandungi versi diri anda yang sihat, kaya dan disayangi. Versi itu bukan sesuatu yang perlu anda cipta. Ia sudah wujud sebagai satu kebarangkalian. Tugas anda adalah untuk menyelaraskan frekuensi anda dengannya supaya ia boleh menjadi realiti yang anda alami. Nafas koheren adalah dial penalaan anda. Ia membolehkan anda mengunci frekuensi yang betul dan menarik realiti itu kepada anda. Sekarang mari kita mendalami konsep ini. Kegagalan anda dalam manifestasi selama ini bukanlah bukti bahawa proses itu tidak berfungsi. Sebaliknya, ia adalah bukti ketepatannya yang sempurna. Alam semesta sentiasa memberikan anda padanan getaran yang sempurna dengan keadaan kewujudan anda. Jika anda berasa tidak sabar, ia memberikan anda lebih banyak situasi untuk ditunggu. Jika anda berasa kecewa, ia memberikan anda lebih banyak pengalaman yang mengecewakan. Realiti anda adalah cetakan yang sempurna bagi ketidakkoherenan dalaman anda. Jadi, daripada menyalahkan alam semesta, kita mesti mengambil tanggungjawab sepenuhnya. Kita mesti menyedari bahawa dunia luaran adalah kanvas dan keadaan dalaman kita adalah cat. Masalahnya ialah kita telah cuba melukis karya agung dengan cat berlumpur, cat yang dicemari oleh keraguan, ketakutan dan kepercayaan yang terhad. Misi kita adalah untuk membersihkan palet kita. Kita mesti menjadi sangat jelas tentang frekuensi yang kita siarkan. Fikirkan tentang eksperimen celah ganda yang terkenal dalam fizik kuantum. Apabila saintis memerhatikan zarah seperti elektron, ia berkelakuan seperti zarah yang boleh dijangka, wujud di satu lokasi. Tetapi apabila mereka tidak memerhatikannya, ia berkelakuan seperti gelombang kebarangkalian, wujud di semua tempat pada masa yang sama. Kesedaran andalah yang meruntuhkan gelombang kemungkinan menjadi satu pengalaman zarah. Sekarang, gunakan ini dalam hidup anda. Masa depan anda wujud sebagai gelombang kemungkinan. Terdapat versi anda yang berjaya, versi yang gagal, versi yang sihat, versi yang sakit. Versi mana yang menjadi realiti? Versi yang anda perhatikan secara konsisten dengan fokus, perasaan dan kepercayaan anda. Apabila anda terperangkap dalam keinginan, anda secara tidak sengaja memerhatikan ketiadaan perkara itu. Anda memberi tumpuan kepada jurang antara tempat anda berada dan tempat yang anda mahu. Ini meruntuhkan realiti jurang itu, mengekalkannya dalam pengalaman anda. Sebaliknya, keadaan pencipta adalah tindakan memberi tumpuan yang koheren dan tidak berbelah bahagi pada realiti yang telah siap. Anda menarik perhatian anda dari jurang dan meletakkannya dengan kukuh pada hasil akhir. Anda tidak lagi melihat masalah. Anda menjelmakan penyelesaian. Ini melampaui pemikiran positif. Pemikiran positif seringkali merupakan satu lapisan cat nipis di atas kepercayaan teras yang berkonflik. Penjelmaan adalah transformasi selular. Ia adalah mengenai mengajar setiap sel dalam badan anda bagaimana rasanya hidup dalam realiti baru anda. Epigenetik menunjukkan kepada kita bahawa emosi kita boleh mengubah ekspresi gen kita. Dengan hidup dalam emosi yang tinggi seperti rasa syukur, cinta dan kegembiraan, anda secara literal menghantar isyarat kepada gen anda untuk membina badan dan realiti yang baru. Bagaimana kita mengintegrasikan kebenaran yang mendalam ini ke dalam kehidupan seharian kita? Ia bermula dengan amalan yang mudah tetapi sangat berkuasa yang saya panggil ritual pernafasan saya adalah. Amalan ini direka untuk memintas minda analitikal anda dan menanamkan identiti baru anda terus ke dalam sistem saraf anda. Cari tempat yang sunyi di mana anda tidak akan diganggu. Duduk tegak dengan tulang belakang lurus untuk membolehkan
Tenaga mengalir dengan bebas. Tutup mata anda dan mulakan dengan mengambil beberapa nafas dalam untuk menenangkan sistem anda. Sekarang, mulakan ritual itu. Semasa anda menarik nafas perlahan-lahan dan dalam melalui hidung anda secara mental, katakan perkataan saya. Rasakan nafas itu memenuhi anda dengan potensi tulen, dengan tenaga kehidupan itu sendiri. Semasa anda menahan nafas seketika di puncak, rasakan kepenuhan kewujudan anda. Kemudian, semasa anda menghembus nafas perlahan-lahan dan sepenuhnya melalui mulut atau hidung anda secara mental, katakan perkataan adalah. Lepaskan semua keraguan, semua batasan, semua versi lama diri anda. Dalam ruang ini, anda hanya adalah. Saya semasa menarik nafas adalah semasa menghembus nafas. Ulangi kitaran ini selama sekurang-kurangnya 5 hingga 10 minit. Jangan hanya menyebut perkataan itu. Rasakannya. Rasakan kebenaran saya adalah. Anda bukan meminta untuk menjadi sesuatu. Anda mengisytiharkan siapa diri anda pada tahap kewujudan yang paling asas. Dengan setiap nafas, anda memprogram semula sel-sel anda. Anda membina semula laluan saraf anda. Anda menambat keadaan kewujudan yang baru ini ke dalam badan anda. Amalkan ini setiap hari, terutamanya pada waktu pagi sejurus selepas bangun dan pada waktu malam sebelum tidur. Apabila minda separa sedar, paling mudah menerima. Jadikan ia amalan suci anda. Apa yang akan anda dapati ialah pada mulanya ia mungkin terasa janggal. Tetapi dengan pengulangan, ia akan mula terasa lebih semula. Jadi daripada keadaan kekurangan lama anda. Anda akan mula membawa perasaan ini ke dalam hari anda. Kongsikan di ruangan komen di bawah. Saya adalah. Dan isikan tempat kosong dengan satu perkataan yang mewakili realiti yang anda pilih. Dengan mengisytiharkannya, anda menguatkan niat anda dan memberi inspirasi kepada orang lain untuk melakukan perkara yang sama. Sudah tentu, semasa anda memulakan perjalanan ini, minda ego lama anda tidak akan menyerah tanpa perlawanan. Keraguan akan timbul. Ketakutan akan muncul. Anda mungkin mengalami hari-hari di mana anda kembali kepada corak lama. Ini adalah perkara biasa dan dijangkakan. Kuncinya adalah untuk tidak menghakimi diri sendiri. Jangan melihatnya sebagai kegagalan. Lihatlah ia sebagai sistem maklum balas. Badan anda hanya menunjukkan kepada anda program yang masih berjalan. Apabila keraguan muncul dan berkata ini tidak akan berhasil, jangan berdebat dengannya. Jangan cuba melawannya. Cukup perhatikan ia. Ucapkan terima kasih kepada minda anda kerana cuba melindungi anda. Kemudian, dengan lembut, kembalikan fokus anda kepada nafas anda dan kepada perasaan saya adalah. Ingat, anda sedang membina otot. Setiap kali anda secara sedar memilih untuk beralih dari keraguan kepada kepercayaan, anda menguatkan laluan saraf yang baru. Anda melatih semula otak dan badan anda untuk menerima keadaan baru ini sebagai keadaan lalai anda. Satu lagi cabaran besar ialah godaan untuk mencari bukti di dunia luar. Anda melakukan amalan anda selama beberapa hari dan kemudian anda mula melihat sekeliling, bertanya, di mana hasilnya? Ini adalah perangkap. Sebaik sahaja anda mencari di luar untuk pengesahan, anda telah kembali kepada keadaan kekurangan. Anda memberitahu alam semesta, saya tidak percaya ia benar-benar ada di sini, melainkan saya melihatnya. Keadaan pencipta yang sebenar adalah keadaan kepercayaan yang tidak berbelah bahagi. Ia adalah pengetahuan dalaman yang begitu mendalam, sehingga anda tidak memerlukan bukti luaran. Anda adalah buktinya. Anda mesti jatuh cinta dengan perasaan masa depan anda lebih daripada anda terikat dengan realiti semasa anda. Anda mesti mendapati keadaan kewujudan baru ini begitu memuaskan, begitu menggembirakan sehingga hasil luaran menjadi bonus, bukan keperluan.
Apabila anda mencapai tahap ini, sesuatu yang ajaib berlaku. Apabila anda tidak lagi memerlukannya, ia muncul. Apabila anda melepaskan keterikatan anda pada hasil, anda membenarkan medan kuantum mengatur butiran dengan cara yang paling cekap dan ajaib. Tugas anda bukanlah untuk memikirkan bagaimana ia akan berlaku. Tugas anda adalah untuk kekal dalam keadaan siapa anda sekarang. Fahami ini. Setiap kegagalan manifestasi yang lalu bukanlah petanda bahawa anda tidak berkuasa. Ia adalah petanda bahawa anda sangat berkuasa. Anda telah mencipta realiti kekurangan anda dengan ketepatan yang sama seperti yang anda boleh gunakan untuk mencipta realiti kelimpahan anda. Alam semesta tidak pernah berkata tidak. Ia hanya berkata ya kepada getaran yang anda pancarkan. Sudah tiba masanya untuk mula menyiarkan isyarat yang berbeza. Kesimpulannya, perjalanan dari keinginan kepada penjelmaan adalah peralihan paling penting yang akan anda buat dalam hidup anda. Ia adalah pergerakan dari mangsa keadaan kepada pencipta realiti. Ia adalah tentang mengambil kembali kuasa anda dari dunia luaran dan menambatnya jauh di dalam diri anda. Berhentilah meminta alam semesta untuk apa yang anda mahukan. Sebaliknya, tanyalah diri anda, siapakah saya perlu menjadi untuk menarik dan mengekalkan realiti ini secara semula jadi? Kemudian, jadilah orang itu. Gunakan nafas anda sebagai sauh anda. Gunakan ritual. Saya adalah sebagai alat pengatur caraan semula harian anda. Committed pada proses dalaman ini dengan dedikasi yang sama seperti yang anda berikan kepada matlamat luaran anda. Matlamatnya bukan hanya untuk mempraktikkan keadaan ini selama 10 minit sehari. Matlamatnya adalah untuk menjadi keadaan ini. Untuk hidup, bernafas dan wujud dari tempat kepenuhan, rasa syukur dan pengetahuan. Apabila anda melakukannya, manifestasi berhenti menjadi sesuatu yang anda lakukan. Ia menjadi siapa diri anda. Ia adalah irama semula jadi kewujudan anda. Realiti mula menyusun semula dirinya di sekeliling anda. Bukan kerana anda memaksanya, tetapi kerana frekuensi baru anda memerlukannya. Anda menjadi pusat graviti yang menarik pengalaman, orang dan peluang yang selaras dengan keadaan kewujudan anda yang baru. Ini adalah janji kehidupan kuantum. Ia adalah kebenaran yang telah diajar oleh para mistik selama berabad-abad dan kini disahkan oleh sains canggih. Anda bukan hanya setitik air di lautan, anda adalah seluruh lautan dalam setitik air. Kuasa yang mencipta dunia ada di dalam diri anda, menunggu untuk diarahkan oleh kesedaran anda. Jadi saya bertanya kepada anda, apakah yang anda pilih untuk cipta? Adakah anda akan terus hidup dari program masa lalu, mencipta semula batasan yang sama berulang kali? Atau adakah anda akan mengambil nafas dalam-dalam sekarang dan mengisytiharkan dengan setiap sel dalam diri anda, saya adalah pilihan di tangan anda. Sentiasa begitu.